Hello. Semangat kembali ya. Bukan selamat kembali ya. Semangat kembali. Ke podcast. Semangat kembali. Akan jaga. Guru jiwa. Semangat membara. Dia semangat dah tu. Sampai kena cakap dia semangat ke tak? Isau copyright lagi. Tolong lah. Macam tu lah. Oh cakap juga. Begini cakap guru jiwa. Semangat membara. Jangan aku takut kena copyright lagi. Dia tak ada tona ke? Itu lah tu. Kalau aku Mana nak tahu dia pun copyright gemuruh jiwa tu. Betul lah, Okey betul lah, lah. dia cakap tukar. Jiwaku gemuruh. Semangatku membara. Hai. Semangat sangat ni. Week kau ni hebat sangat. Ha? Semangat sangat. Dah lah loser. Ouch. Cuba update. We are loser trying to be cooler. Macam tu lah. Itu sebab kita buat podcast. Okay. Reality check. Reality check. Jangan lah. Tak nak lah. Ada. Masa nak cakap pasal reality ni, hit dekat aku bro. Macam susah juga kan hidup. Dia Betul. betul tu susah reality. Dia macam nak bagi satu kata-kata semua. Tapi betul lah, line ni susah. So, Touch, how's your day? How's your week? How's my week? What kind of question is that? I know because you are weak, so I need to know. Tanya bagaimana kehidupan aku. Anda tahu jawapan dah bagaimana kehidupan aku. Oh, tak PC apa. aku daripada hari tu tak fix lagi. Tiba-tiba 3D printer pun ada masalah. Betul lah. Banyak masalah. Lepas tu on the way kau punya drone pula lah. Lepas ni drone kau pula problem. Drone. Aku tak ada drone lagi. Bukan drone. Dia punya kamera problem. Itu Sekarang kata. mulut. Kalau boleh diorang pun ni. Tak, hampa tak mau wish a friend well. Wait, Tash. Kan Ha. Samsung kan ada update baru yang Galaxy AI tu kan? Yang power gila, yang macam orang tutup muka dia pakai regenerative AI. Oh, dia boleh masukkan muka orang tu balik. Gempak gila kan? Aku dah dapat tapi aku tak try lagi. Gempak gila tu sebenarnya tu. Sumpah gempak. Apa yang pakai mask, buang mask tu. Nampak lah, at least walaupun dia macam tak 100% accurate, tapi kita boleh bayang-bayang lah rupa dia Aku kena faham. However generative AI pun dia selalu mass phishing still exists. Ya, lagi satu dia curi data ke macam nak AI pun. Yang tu tak pasti tu macam mana dia boleh. Sebab ada seorang YouTuber ni, dia kalau contoh kan, ada orang dia cakap Galaxy AI tu ambil data daripada gambar-gambar dalam phone dia yang sedia ada, bla 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 macam tu kan. Tapi kalau kau pakai phone baru kosong, dia pakai phone kosong baru. Lepas tu dia pakai data, dia tak pakai wifi kan. Lepas tu dia buat macam tu je. Sama juga Galaxy AI tu boleh juga. Dia tutup muka dia guna tangan dia macam ni. Dia nampak half dalam muka dia. Dia tutup sebelah. Lepas tu dia boleh buat juga tu. Macam gila. Teruk. The power of AI. Nampak Atash? Kau kuasa AI tau. Tu lah. Hang ada kuasa apa je? Belum lagi. Belum Baru lagi. masuk. Belum lagi. Okay. Dah cukup lah untuk update. AI ni sebab dia Yahudi. Tak habis-habis lagi. Dia mesti caption tu mesti keluar. Budak-budak Facebook mesti cakap ini agenda Yahudi. Selalu aku yang cakap dulu. AI ni sebenarnya Dajjal. Tapi kan, selagi tidak dibuktikan tidak, dia boleh jadi ya. Cukup. Bel, better masuk topik hari ni, Bel. Disebabkan itulah perbincangan kita pada minggu ini. Topik kita asyik AI. Kita Bukan kita lah sembang pasal AI. itu lah kata asyik AI je. asyik AI bosan aku. So kita topik kita lebih drastik lagi lah. Selalunya kita ni tak banyak pun yang kita tahu. Tapi disebabkan tak banyak lah yang kita tahu tu, kehidupan kita macam kita boleh carry on. So dekat situ aku macam terbuka minda aku cakap. Satu perkataan, ignorance is a bliss. Yes, exactly. Ah. Exactly. Kalau boleh pas kan, pas tiga pop je. So disebabkan ignorance tu is a bliss, tidakkah itu menunjukkan stupidity sebenarnya? Itu kita punya topik kita pada minggu ini. Tash, secara tidak langsung dia kata kita stupid lah. Tadi kita agree maksudnya kita stupid. Ouch. Dia tak nampak ke dia sengaja.
Dia tunggu kita buat agree dulu lepas tu. Disebabkan korang dua macam marah kan. Cuba lawan sikit aku punya statement tu. Bagi aku idea-idea ilmiah sikit menunjukkan ignorance tu sebenarnya. To be honest kan, tak, ignorance bliss tu betul loh. Betul. Lagi pandai hang, lagi gila hang sebenarnya. Sebab contoh aku bagi seorang pak cik nama David Nikola Tesla. Pak cik tu sekarang nama dia memang famous, tapi nama dia famous sebab orang lain. I mean Tesla tu sendiri. Tapi David Nikola Tesla, the original inventor tu, dia pandai gila sampai he come out with a lot of solution yang kita tak pernah terfikir pun. Tapi sebab benda tu dia jadi macam fobia. For example kan, dia Apple tu dia jadi germofobia. So dia kena everything need to be clean, everything need to be tidy. Sebab dia tahu dia jemu. Yes. So, imagine if just in case dekat India orang tak tahu pasal germ, dia orang makan je benda tu. Strong lah masalah. Strong. Yang pakai yang benda dia buat makanan, lepas tu kuku dia hitam, dia buat je orang tak kisah makan je macam tu. Tak, it's basically paranoia kicks in. Imagine kalau sekarang kan hang tak tahu asteroid nak hit bumi dalam masa ada tu. Kau cakap pasal asteroid tu ada tu. Lagi 2029 nanti ada satu asteroid. Contoh. Tapi probability dia 3% je. Contoh 3% tu banyak lah ni. Aku bagi tahu kat hang. Kalau kita tak tahu benda tu, we don't care. Contoh okay, benda yang simple dekat Malaysia sendiri. Makcik tu jatuh dekat Masjid India. Sinkhole. Lepas daripada story tu, orang yang dekat Penang takut. Faham? Dia macam, you understand, benda tu berlaku kat KL tau. Sinkhole berlaku kat KL. Tiba-tiba dia pun keluarkan statement. Oh, sinkhole. Dia ada ayat dia tu yang tiba-tiba orang ramai-ramai takut tu. Dia ada nama dia, apa nama dia? Mass hysteria. Yes. Satu point. But kalau orang tak tahu benda tu, macam it's better. 100% better. Okay. Agak Tapi ni pergi my point lah. Okay. Dengan lawan, okay sila. My point dia depends. Contoh kan, satu topik yang boleh depends ni adalah bila kita tahu kita mati bila. Itu jawapan soalan yang paling berat sekali tu. Bila kita tak bunyi lagu, kita jadi sangat takut. Kita jadi sangat fobia. Aku rasa kita tak boleh hidup normal pun. Ada bunyi lagu tu kan. Kalau kita fokus sangat, kalau kita tak nak jadi ignorant, kita akan fokus kepada itulah. Bila hilang. Cerita mati macam ni. Aku rasa dia kena sensor dengan Illuminati kena attack tu aku. Dah. Dia. Maaf lah. Mic dia detect benda lain. Itu tu. Aku dapat gangguan. Maksudnya aku nak buka window tu, dia nak biar Muhammad ignorance. Biar dia ni tak fikir dia ni. Tapi tu lah, my point is pasal mati. Kalau contoh kan, orang tu tahu dia nak mati bila kan. Jadi dia ada dua jenis. Satu yang begitu cintakan dunia, satu yang tahu yang selepas dunia ada afterlife, ada apa ni, akhirat. So dua jenis orang ni, kalau dia begitu cintakan dunia, dia akan takut mati lah. Dia akan macam if like myself kan, I lagi suka kalau pasal mati lah. Pasal lain tak nak pasal mati, tahu bila mati, tahu tarikh dia bila mati, tarikh masa dia, kalau tahu kan best. Tapi aku boleh counter argument lah benda tu. Kalau hang fikir kan, kalau hang dah tahu masa hang mati bila, dia punya level of paranoia is a different kind of situation. Contoh hang akan, okay, imagine sebab hang tak tahu cara hang nak mati. Okay. Hang imagine hang dah tahu, okay, today I'm dying. So hang imagine the level paranoia tu. Okay. Okay, pagi ni lah. Okay, contoh hang bangun pagi ni kan. Bangun-bangun, hang tahu, okay, hari ni aku akan mati.
hantar the level of paranoia macam Itu untuk apakah yang mesti kan? itu untuk yang belum accept lah. Tapi ada evidence yang contohnya orang yang cancer dia tahu bila dia nak mati kan. Mostly kebanyakan dia orang accepted and very peaceful. Tapi dia ada two side of the coin tu kalau buat macam tu. Kena faham. Dia dah tahu dia akan mati cancer. Ya. Faham tak? Dia dah tahu dia nak mati. Itu cakap ada depends pada dua orang. Macam for me ataupun contohlah macam for me kan. I very 100% yakin yang bahawa dunia ni betul-betul lah sementara. Orang tak sabar nak mati. Tapi tak semestinya meninggalkan dunia. Faham tak? Tak semestinya meninggalkan dunia. Kira macam orang tak sabar nak mati sebab nak pergi betul-betul nak pergi ke akhirat. Betul-betul nak pergi ke sana. Basically nak pergi next level lah. Daripada kumpul dosa banyak-banyak lagi. Hidup lama makin banyak dosa. Itu lagi satu kan. Lagi lama kita hidup lagi banyak dosa kan. Faham tak? Tapi tak semestinya orang tak cintakan dunia. Tak semestinya orang nak mati terus. Tak adalah. I mean, kalau contoh kan orang tahu mati bila kan. Tak ke macam adalah satu keistimewaan. Orang dah boleh gila-gila semayang. Gila-gila beribadah. Tak ke itu satu satu cheat. Itu salah satu keindahan dia lah. Sebab apa? Sebab kehidupan tu sementara. Orang yang tak takut mati ni sebab orang yang paranoid Tash adalah betul-betul sebab dia cintakan dunia. Dia belum apa nak cakap, dia belum ready untuk tinggalkan dia punya harta. Dia punya orang kesayangan dia punya apa ke. Sebab for me orang yang tak takut mati dia tak kisah dia mati macam mana pun. Dia mati lah. Kita tak takut yang tu. It's the pain that comes up before that. Entah sebab lalu orang akan tanya okay, I mean most of the doa kan selalunya macam tolonglah berikan kematian yang baik-baik, kematian dalam tidur, things in that sense. So imagine kalau hang dah tahu masa hang akan mati, the level of paranoia macam mana hang akan mati, dia macam mana anticipation of how you will die kills you more than your death. Lagi satu kalau kau sayang kan macam Ifi cakap kan, kalau kau sayang dunia kau tak nak tinggalkan kematian, basically kau tak nak mati, kau akan cuba elak kau punya kematian sebab kau dah tahu kau akan mati. Betul tak? Kalau kita tahu kita akan mati, macam mana nak elak? Tak boleh elak. Itu lah, tapi manusia yang sayang dunia dia akan cuba elak. Faham tak? My point is, itu sebab cakap depends. My point is bukan untuk dia sayang dunia. It's just that macam mana hantar bila hantar something yang painful akan datang, tapi the anticipation untuk painful tu tak sampai yang menyebabkan dia macam paranoia. Pernah tak dengar perkataan ni Tash? I bet it's worth it. I bet it's worth it. Pernah tak? No pain, no gain. Pernah tak benda ni? Faham tak apa benda orang cakap ni? I mean, ada itu cakap. Itu. Ni pergi ke orang pertama. Golongan yang pertama yang dia balance dunia dan akhirat dia kan. Dia balance. Dan dia tahu sebab dia mati, dia ada tempat lain dia nak pergi kan. Untuk orang macam ni, dia kata dia akan, memang kematian tu memang akan sakit, confirm. Mana ada mati tak sakit? Ada, maybe ada lah kot yang implosion dulu kan. Tapi, memang mati akan sakit. Dan apa yang dia boleh buat, ada banyak cara. Kalau contoh kita Islam, ada banyak cara, doa-doa, amalan yang dia boleh buat untuk dia mengurangkan kesakitan mati dia. Ataupun untuk buatkan dia mati secara baik. Faham tak? Jadi bila kita dah tahu kita nak mati bila, contoh in 40 tahun ni ataupun 50 years, you will die at this time. Kita dah tahu tarikh ni apa benda semua kan. Jadi kita buatlah amalan-amalan yang dah terbukti, yang ustaz dah cakap dah macam mana apa benda semua yang boleh meringankan beban sakaratul maut. Banyak kot. Banyak gila kot amalan-amalan yang boleh buat. Itu salah satunya. Tapi untuk yang paranoia tu, dia memang depends lah. Kalau dia takut sakit ataupun kalau dia takut sakit, tapi kalau dia yakin macam lepas dia mati nanti kan, tapi jangan dia mati. Takut orang salah anggap lah. Tapi lagi satu kan, kematian itu pasti. Itu satunya.
Tapi takut pendengar Kalau yang mendengar ni dia suicide kan. Dia macam dia macam suicidal kan. Lepas tu bila Itu cakap macam maksudnya dia kau dah tempat yang silap lah tu. Kalau dah bukan macam macam tu. tu. kena faham in a sense that macam mana aku nak abang, kalau kita sembang pasal kematian ni kan, kita memang lari jauh tau daripada ignorance the bliss. Yelah, Betul. tak jauh sangat tu. Okey ni. Tak, okay. So, bagi aku kan, macam mana nak abang? Tadi abang apa tak? Aku tak tahu. Dia punya ignorance tu top keluar stupidity tu. Aku ada point tadi, lepas tu dia macam Aduh. Habis lah. Tak ada tambah Makkah je tu. Sebab ada hadis tau. Nak dengar hadis apa? Wah. Hadis ni dia menceritakan satu kisah yang seseorang ni dia umur hidup dia tak sabar untuk berjumpa dengan Allah. Dia tak sabar. Jadi apabila time dia mati, dia punya roh tak sabar-sabar nak keluar daripada jasad dia. Dia macam tak sabar, jadi dia keluar senang macam tu. Dia keluar dan sekejap dia keluar. Ada hadisnya. Dia macam diceritakan oleh siapa entah. Tak ingat lah apa dia punya lewat siapa pun semua, tapi ada hadis ni. Kita kalau tengok dekat mana tak ingat lah siapa bagi ceramah, tapi orang pernah dengar. Tapi tu lah aku abang, the essence of the world, kalau kita fikir balik, bumi ni adalah the world is built for as a test. Yes. So kalau hang fikir hang dah tahu tarikh kematian, dia dah macam what's the point? Yelah, tapi masalah sekarang ni, adakah ignorance is a bliss? Kita beri tajuk ignorance is bliss. For me, tak semestinya. Kalau contoh pasal kematian, lagi tahu lagi bagus untuk for me lah. Dia depends pada orang. So bagus. So maksudnya untuk touch, ignorant tu bagus untuk dia. Sebab dia tak tahu. So dia kena teruskan hidup dia. Dia akan teruskan kehidupan dia. Dia lagi satu kan, kalau hang tahu tarikh kematian, okay, dia akan jadi macam ni tau. Okay, I don't have to be nice untuk 30 tahun. Lepas tu dekat-dekat aku nak mati, baru I become nice for everyone. Masalah banyak ada orang yang ignorance jadi macam tu tu. Dia macam manusia kan average hidup apa 80 tahun. 70 tahun kan. So 50 tahun pertama ni aku jahat. Hujung-hujung tu baru dia menjadi baik. Cash, masalah dia orang sekarang tak tahu pun. Tak tahu mati pun buat macam tu. Jadi no point lah. Itu lah. Itu one point. Just in case sekarang orang assume normal lifespan adalah 50. Ni secara theoretical, depa secara data scientific and things that happening around, depa anggap yang 50 adalah healthy lifestyle. So depa ingat awal sampai 30 tahun ni I can be orang yang paling teruk dalam dunia ni. Lepas tu lepas 30 aku kan taubat, bertukar, berubah and etc. Tapi dia ada poison tu Tash. Manusia ni bila dah ada biasa, contohlah dah 30 tahun dah jadi habit. Senang ke taubat? Tak ada lah. Itu lah. Susah gila Tash. Dia satu lagi Tash. Kalau tarikh yang mati, akan lagi macam it's giving me leeways untuk kalau aku dah tahu aku nak mati dalam 20 tahun lagi. So I got 15 years to repent. Yelah. 15 tahun baru aku jadi baik. Dia tak senang macam tu. Semua berkata poin niat. Kalau contoh kan I choose to be good, tapi hati gua macam tak good, cruel sebenarnya. Jadi adakah my pahala macam mana? Adakah itu diterima? Contoh Dia bila nampak tak? Dekat Jadi dekat-dekat death macam mana pun, kalau dia pura-pura baik tapi niat dia tak ikhlas, tak ada function. Dia kena ikhlas. Jadi bila dia nak ikhlas, dia kena lain lah cara dia. Dia tak boleh fikir secara macam 15 years nanti repent. Kalau contoh dia fikir macam tu, ada kemungkinan besar probability yang apa yang dia buat baik tu nanti contohlah yang ni untuk topik yang bila dia tahu mati kan. Jadi ada kemungkinan besar yang bila dia buat tu nanti adalah intentional. Dia macam ikhlas ke tak tu ni. Sebab bila kita ditimbang nanti dihisap, benda tu akan ditengok balik. So dia akan tengok balik niat dia tu. Dia akan tengok balik dekat dia punya hati. Apa yang dia tahu mati ke tak tahu mati ke, apa yang dia buat nanti pun dia no point lah. Sebab I mean
time hisap nanti benda tu begitu, orang kata apa? Nak tahu dia jadi macam apa tu? Power. No, dia jadi munafik tu. Ha. Kesian siapa-siapa yang nama Afiq kat luar tu semua mesti kena tu. Kau ni munafik lah. Janganlah weh. Kira hang lah orang yang duk buat lawak tu. Rupanya selama ni hang lah membawa lawak-lawak tu. Ya, hang ni munafik lah. Setelah bahagian tu lah aku kesal gila, bebas aku Afiq. Kena orang macam tu. Sama lah, member aku Afiq pun kena kak. Wait, Hang ni munafik lah. so yang tu je lah my point. Tu je depends. Dia depends pada orang ha. Kalau topik parti, tapi kalau topik benda lain, macam contoh lah, ada satu lagi topik kan. Ini my opinion lah. Kalau ni my opinion, tapi na'udzubillah tak nak jadi to myself. Kalau contoh orang dah kahwin, ada wife, and then my wife cheating on me kan, I lagi rela tak nak tahu. Ini pergi dekat live. Orang dia bagi tahu. Dia punya opposite tu kan. Daripada kematian ke cheating. What the heck bro? Kematian Ini pasal kehidupan pula tak? Ini tadi penghujung, ini permulaan kehidupan pula. Sebab kebanyakan orang hidup bermula dengan hubungan lah. So ini lah, permulaan. Sebab apa? Sebab kalau dia tak beritahu, I can maintain the innocent of marriage tanpa orang fikir macam-macam. Faham tak? Jadi apa yang dia buat tu, itu dia punya hal. Dengan dia punya hal nanti time di akhirat ke apa, dia dihitung, tu dia punya hal. Tapi what I want is my own happiness. So kalau dia tak beritahu, lagi bagus for me. So, kau lebih suka bahagia tapi ignorance daripada tahu kebenaran. Tak macam tu. Yes. Tak, sebab apa? In this point, okay, cuba hang fikirkan. Imagine hang dapat tahu daripada dia dengan hang dapat tahu daripada orang sekeliling. Itu lah tu. Atau hang dapat tahu sendiri. Sebab sekarang banyak kes orang buat macam tu. Kalau kau tengok dia secara general, I tak nak tahu. Tak nak dia bagi tahu, orang tak nak tahu. Faham tak? Dia tak ada luar ke apa, harap tak nak tahu. Harap tak tahu. Macam tu, faham tak? What do you know what I mean? Dia macam harap tak ada apa-apa situation yang buatkan orang. Lepas tu dalam hati harap diinsaf lah. Tak nak tahu sebab apa? Sebab apabila orang tahu, contoh ni topik ignorance is bliss kan. Kalau orang tahu, nak pura-pura tak tahu pun susah. Memang tak boleh. Kalau contoh kita nak cakap, oh I forgive you, mustahil. Sebab aku tak tahu lah. Apa kena tengok cerita Tamil baru daripada Haji. Sebab ni tak? Sebab dia dah salib the marriage tu. The innocent of marriage, the vows. Dia dah salib that thing. Kalau dia minta maaf pun, benda dah kotor. Kita cakap kita forgive, tapi kita ingat tu kalau boleh orang tak nak tahu, harap orang tak nak tahu, dan harap dia sendiri tahu yang bahawa apa dia buat tu salah, and dia insaf sendiri, tak payah bagi tu langsung. Macam tu, faham tak? Kau tak tapi kalau dia melibatkan anak, kalau contoh ada anak kan, orang nak tahu lah, is that my kid or not? Itu lain cerita lah. Kalau belum ada anak pun style. You are not the father. Kalau kau tak buat flip, lepas tu perempuan tu berangis lari. Lepas tu cameraman dia next level shit, follow. Itu lah masalah kamera berat gila, dia follow. You are not the father. Kejar. Kalau kau tak, kau punya opinion apa? Kebenaran ke ignorance? Tak, in a certain degree kan, aku lagi value tahu and then try to maintain. Sebab susah. I mean, susah is one point. It's just that, how do I say dia macam mana aku nak abang. Bagi aku if you really don't want with me, persoalan dia kan selalunya kalau kau curang je tu, kenapa kau ada dekat that situation at the first place? Apa jadi dalam kau punya life ataupun kau punya relationship? Dia kadang-kadang semua perfect tau. Itu lah. Where is the wrong? Macam mana dia boleh jadi isu kepada yang luar sana kan, kepada yang curang-curang. Kenapa boleh jadi benda tu? Kena tengok balik. That's the thing lah. Kalau hang rasa macam aku tak worth it, sebab apa nak duduk dengan. That's the thing. Perempuan tu kan cakap I love you too. Itu lah tu.
I love you too. But Please I forgive me. cannot be love I tree. love you. But I cannot be love tree. tu yang problem. Dia complicated tu. Dia dah complicated. So dekat situ lah kita tengok. Disebabkan dia mengejar kesedapan dunia. I rasa itu isu dia. Dia kejar kesedapan dunia. Dia musnahkan hubungan yang macam Afi cakap, hubungan yang suci. Sementara nak Sebab sedap. orang lagi rela ignorant. Lagi rela tak tahu. Dan harap bahawa dia sedar to be insaf. Tapi Kalau itulah dia- dekat situ kan kalau kita ignorance, kita tak tahu. Benda yang kita tak tahu ke depan sana kan adalah satu misteri. Manusia ni dalam dia punya darah adalah darah curiosity. Dia nak tahu semua benda. Ya, itu lah. Otak kita kalau tak tahu something, maksudnya benda tu Kita nak misteri ataupun benda tu tak dapat di-explain, kita akan jadi takut. Kan, contohnya, So macam mana? kalau ada situasi macam, contohlah kalau ada situasi macam your wife selalu balik lambat, kan? Why? Apa sebab kan? Kita Itu lah, akan curious, kan? manusia punya otak akan jadi curious sebab dia tak tahu benda tu misteri. So keluar je benda misteri, otak kita akan buat situation. Walaupun benda tu merepek macam mana pun, situation akan keluar. sebagai Alien. Tak, ataupun salahkan Illuminati. Itu. dan sebagai Ini touch. husband, Salahkan dan Yahudi. sebagai yang responsible, kan? Dan sebagai partner yang responsible ataupun husband yang responsible, kita mesti nak tahu apa dia buat kan, sebab kita responsible. Jadi nak tak nak je tahu kemungkinan tahu kat kebenaran. So apa gelar tu, truth always apa? Truth is always hurt. Kebenaran itu Always satu wins. kesakitan. Kebenaran sentiasa menang. Macam mana dia cakap? Sebab Dah bahasa Inggeris tu. Pasal Tamil dia ada macam ni tau. Puil pol visum analun mei doi. Apa ya, dia sembang parpu. Habis, memang aku faham. Pici-pici banjir. So basically dia buat apa? Tapi yang ni tak ada kena penipuan akan bunyi lagi kuat daripada truth. Tapi tu lagi satu penipuan. Disebabkan kau nak benda, kau nak tipu orang kan, penipuan tu selalunya cantik tu. Sebab kebenaran tu selalunya akan dipandang, walaupun kebenaran tu sepatutnya adalah benda yang benar, orang akan anggap sebab ending dia adalah ending yang buruk, bad end. Wait. Tapi kan, rasanya kita tiga-tiga akan setuju. Kalau contoh kita jumpa seseorang kat Instagram ke kat mana, kita lagi rela tahu the truth. Is this one is real, orang betul ataupun catfish? AI. Yang ni kita semua setuju. Itu semua orang setuju tu. Bayangkan muka cantik sekali datang kan, asal ada lori 1 tan kat depan. Ya isu baru-baru ni. Perempuan tu cantik, but bawah dia ni. Dia tu Lepas tu dia macam dia datang restoran. Pas datang restoran tu tengok dia kena tinggal. Sedih tu. sebab macam mana dia orang boleh main gambar nampak kurus atas kan? Macam mana buat macam tu? Macam mana dia punya Itu Afi. ada exercise ke boleh buat macam tu? Kau ignorance kan Afi kan. Kalau kau tahu kebenaran dia, senang je jawapan dia, make up je. Tapi kau ignorance. Oh. The power of makeup and filter, kau tahu tak? Dia tarik angle sikit je. Angle dia tarik dekat dagu kan, bagi hilangkan line kat pipi. Setakat shadow benda lancau. Sekali kita tengok kurus. I think kalau dari untuk dating apps, I think it's better kita semua letak je sebenar-benar sebab there will always people yang akan suka kita. Memang confirm. Tak, it's not for men. Kau kena faham. Standard lelaki perempuan lain tu. Kau kena faham. There's a reality. Dating profile, dating scene selalunya banyak lagi lelaki daripada perempuan tau. Ya. Agak itu benda yang kelakar dekat dating apps. Lagi banyak predator. Itu benda kelakar agak. Banyak lelaki daripada perempuan. Tu satu part. I mean, akan tak kena lain langsung. Kalau hang jumpa dekat if you're good looking or Itu lah. okay. Itu You lah. need to be good looking. Kalau if you're not good looking, tak ada siapa akan kisah pasal hang. Well, That's the honest truth. Dia sebab kenapa? Sebab orang yang tak ada muka ni, dia punya good point dia dekat personality.
Macam mana kau nak tunjuk, susah nak tunjuk personality dekat social media. Melainkan kau jumpa depan-depan. Most of the time, orang macam ni, it's better for them to meet someone in social circle. Dan kebanyakannya memang jumpa time social circle. Ouch. I'm ugly also. Itu lah tu, Touch. Sama lah kita. Tapi ada solution, Touch. Aku dengar ada solution. Apa? Kalau muka kita tebal dengan kehodohan, kita tebalkan poket. Tak, wait. Sebab itulah, kau kena tebalkan poket kau. sebab orang sebab macam susah nak explain lah. Macam susah nak explain lah benda ni. Dia susah, tak apa. Susah nak explain. Susah. Padahal dia pernah menghadapi. For me, kalau secara socially kan, orang macam jarang kot nak cakap perempuan. Macam dia cakap tapi orang tak pernah terfikir pun nak apa suka dia ni ke apa ke, tak pernah langsung. Sama. Lagi kalau dalam situasi kerja, workplace ke apa, kau tak nak bikin kisah masa hidup dia. Macam kerja siap kan, okey bagus. Kerja tak siap, kenapa kerja kau tak siap? Orang lagi cold. Lagi cold. Tak tahu kenapa. Just automatic. Tak tahu kenapa. Professional mode on. Itulah korang. In that cycle, orang akan still boleh nampak hang for who you are. Faham tak? Kalau in social media, mereka terpaksa judge hang pakai muka hang je. Itu lah tu. Muka tu filter pertama. Dia memang macam tu. Dia senang cerita. Face to face lagi bagus. Mana ada siapa kata dating app bagus, tak bagus sebenarnya. Dia jumpa depan-depan. Old school sebenarnya lagi bagus. Tapi I think kalau contoh kan, seseorang tu dia good grooming, dia jaga diri dia, and then boleh je dapat. Confirm ada je yang like ni. Aku abang satu lah, hang terlampau optimistik dalam hidup hang. Tak ada orang. Tanya Ben. Aku dah kena ban dah pun. Mesti apa? Dia satu level sampai hang kena ban. Orang dah try gila. Itu paling kelakar. Maksudnya itu bukan dunia aku lah, tak? Itu bukan dunia aku. Orang main dating app tu 2 minggu. Itu lah kata. Maksudnya itu bukan dunia aku lah. Dunia aku sangat aneh. So kat situ tu nampak setiap orang ada dia punya dunia dia sendiri. Ada dia punya vibe, atau dia punya karakteristik. Bak kata pepatah Melayu. Ni antara kita tiga je lah. Antara kita tiga dengan pendengar kan. I think daripada orang dating app, orang dah tahu my taste lah. Wah, dia keluar statement yang menarik. Orang tak suka yang seksi lah. Orang tak suka yang seksi, orang tu tak suka. Orang tu macam tak suka. Cari yang macam yang molek lah. Tak tahu macam explain macam ni. Dia mesti dalam kepala kau terus keluar stereotype. Kalau dia macam ni seksi mesti dia manusia. Itu salah satu sifat manusia. Itu termasuk sifat manusia kan. Yang seksi yang macam tahu kan dia ambil gambar macam mana kan. Orang macam terus dia tu. Orang lagi suka yang sopan rupa dia. And then dia educated. Itu senang. Enggak touch. Evi dah keluar dia punya statement. Aku tak tahu lah. Kau still lost ke? I'm lost. Tak. Touch. Kau punya kriteria ni touch. Must be a girl, alive. Tak. Must be a girl, alive, optional. I don't know man. Aku tak tahu. Just let me go. Ada. Aku lagi option aku lagi alive tu first alive. Yang kedua tu gender, girl, optional. AI pun okey lah. Halal lah. Itu sebab tak sabar bila robot macam cerita
macam cerita ataupun game Detroit kan, robot rupa macam manusia kan. Jadi kita boleh dengan robot. Tu lah. Imagine hang kahwin dengan AI. Lepas tu kan, bila hang kahwin dengan AI tu, hang ada whole family AI. Lepas tu anak-anak. It's okay, you can make a anak. Aduh. Dekat situ ada keluar satu statement lah. Orang yang ignorance pasal AI ni, dia tak ambil kisah pasal AI. Dia anggap AI ni komputer je. Tapi untuk orang yang macam kita nampak full potential AI tu sendiri tau. Potential dan AI. Potential dan dia punya apa? Keburukan dia. Dia setiap benda akan ada keburukan dia, tapi kita nampak dia punya potential. YouTube sekarang penuh dengan benda macam apa tu? Banyak tu AI slot. Aduh. Actually, sebenarnya dia contributing to our downfall as society. Tapi kalau hang fikir in another set of coin kan. Contoh dekat Jepun, there's a lot of suicidal case. Sebab apa? Sebab relationship. Everybody feels so lonely. So, jadi AI tu bersama anda lah. To a certain degree, Companion. AI boleh jadi companion hang untuk keep on going. Alternative solution Alternative solution. Macam cerita Her. Movie Her. Yang lelaki tu jatuh cinta dengan AI tu. Lepas tu lelaki tu dapat tahu yang AI tu ada dengan lelaki lain juga. Macam lepas tu dia buat broker. Jadi jealous. Aduh. Aku tengok orang yang kahwin dah sendiri tu relax happy Tapi AI Uish, bercerai kan? Tapi AI partner yang we talk about is semua robot-robot tu individual AI lah. Dia macam AI yang berlainan. Ada individuality lah. Tapi itulah masalahnya kebanyakan company yang keluarkan AI tu dia keluarkan as a product tak? So kalau kau jualkan produk, macam kau jual selipar ada beribu-ribu jenis selipar. So mana individuality dia tu? Kau panggil benda tu apa? AGI. Macam ada satu manga ni, tak rasa nanti tak bagi keluar anime kot. Lelaki tu dia beli robot, lepas tu dia jatuh cinta dengan robot tu. Manga yang aku baca pasal tu lain Evi. Dia bukan pelik-pelik. Dia heartwarming punya. Dia heartwarming lah. Dia kahwin dengan robot tu. Ya, benda macam tu. Ben punya heartwarming tu lain macam. Betul-betul warming lah. Aduh. Okay lah. Kita punya topik ni pun dah jauh kita terbang betul-betul merapu Kita start dengan benda yang ignorance je. Dan kita punya dua-dua orang ni, pelaga ni memang pandai lah berbicara. Merapu orang panggil. Tak ignorance lah. Itulah, tapi itulah yang menariknya, sebab yang memperkembangkan kita punya topik jadi jauh sangat ni adalah saudara Evi sebenarnya. Tajudin buat dia spicy. So akhirnya tahniah lah Evi. Selepas berbulan-bulan dan anda berjaya sampai ke penghujungnya, di mana kalau pendengar perasan lah, episod minggu ni habis awal sikit. Kenapa? Sebab kita nak make sure kita punya topik lebih concise. Itu sebenarnya sembang parpu harus setiap minggu kan. So siapa yang dengar terima kasih lah. So okay, pemenang, apa kata-kata penghujung anda untuk episod pada minggu ni? So pasal mati tu tadi, dia bukannya bermakna mati tu kalau rasa nak mati please jumpa Tash. Itu tak soalan dia tak cari happiness je lah tu. Kau keluar beli aiskrim, kau duduk dekat tepi tasik ataupun DM Tash. Itu tu DM Tash dah biasa lah. Benda paling aku suka lah. Aku keluar pukul 3 pagi kan. Tiba-tiba kau meripik atas tasik tak? Siapa dia? Hello? Ya? Siapa yang meripik kat tasik? Oh, cerita pasal tasik tu. Bukannya buat benda bukan kat tasik tu. Bayang aku duduk kat tasik 3 pagi jogging. Tu hilangkan tension orang panggil. Pasal tasik pukul 3 pagi tu. Aku abang honest lah. Life is precious lah. Jangan yes, life is precious. Jangan buang macam tu je. Yes, jangan buang macam tu je. Sebab maybe dekat dunia ni
Untuk senaja macam ni, untuk yang Islam, walaupun kita tahu dunia ni sementara, tapi bunuh diri tu haram. Macam mana kau nak ending kau bad ending kau. Bad ending apa bosan ni hidup kau. At least struggle sikit. Dia macam ada satu cerita tengah tengok kan, Everybody Hates Chris kan. Bapak cakap, kalau apa yang ni siapa, contohlah kita bagi tahu yang sekarang ni punya tajuk topik kan, yang berkenaan kan. Kalau apa Jack Paul atau Mike Tyson gurukanlah. Mike Tyson Dia dapat tak 20 juta macam tu. Masalah dia still fight kan. Simple as this. Whatever you going through, mungkin dalam 10 tahun kita tak remember lah. Tu one part. Second is, memang you are going through something, and your capability untuk going through tu memang sakit. Sometimes benda tu rasa macam apa, benda yang berlaku kat hang ni, Tash dah pro dengan benda ni. Benda yang berlaku kat hang ni, rasa macam benda ni sometimes kan, dia macam mana, kita akan jadi downplay masalah kita. Sebab apa? Kita akan rasa macam, oh masalah orang lain lagi besar. Tapi hang kena faham, every people have their own struggle, every people have their own capacity. So wait Tash, so kita boleh masuk segmen sponsor kita BetterHelp. Tak ada. Tiba. Ada sponsor. Tiba. Aduh, nak kena sign kontrak apa Wait tak, dia bukan sponsor kita pun. Better tu scam. Tapi tu lah, I will be honest lah. Sebenarnya life is actually a bit. Ini je tak sebenarnya penghujung ni. Kat luar sana tu ada seorang yang tunggu kau. Cari lah orang tu tu. Jangan duduk tunggu. Cari orang tu. Kau keluar pergi 7E, cari. Mesti kau dapat aiskrim yang kau cari tu. Kalau tak jumpa pun, at least to a certain extent. Tak, terus mencari Touch, terus mencari. Zaman ni online. Kita kata terus kau cari. You have other alternatives as well. So untuk penghujung dah lah. Teruskan mencari lah. Itu penghujung episod kita pada minggu ni. Teruskan mencari. Yang Jepun fisherman tu. Yang ada. Aku ingat yang dalam terowong, yang naik basikal tu. Takeshi. Ni yang tahu dia pusing-pusing tu, ada Jepun punya fisherman, dia body part gila. You should keep going. Don't give up. Oh yang kalah nak cakap apa? Itu dia tengok orang kalah dia cakap ni. Ada. Dia cerita dia teruskan mencari ya, Touch. Teruskan mencari. Ya Touch, teruskan mencari. Carilah parpu di luar sana dan pergak-pergak. Teruskan mencari. Dan aku tak tahu macam mana korang boleh cari podcast ni. Tapi terima kasihlah kerana mendengar selama 1 jam. Setiap minggu bagi kita upload. Aduh. Jangan lupa like. Komen je lah kat bawah tu. Komen cakap Tajudin ni hodoh lah. Cakap dia orang 3 ni loser betul. Itu tu apa korang buat kan. Dua orang ya. Okay. So penghujung dia macam biasa. Tak tahu siapa lah. Dua orang lah. At least kita, Effie fikir dia yang sukses. So aku fikir aku yang sukses. Ham fikir, Bill fikir Bill yang sukses. Itu lah tu. So kita tak tahu. So at least semua orang memenang. Semua orang memenang. Touch. So macam biasa, sembang, kasih kencang, sampai terbang. Tata. Bye. Thank you. Bye.